Di zaman serba digital ini, anak-anak kecil kita tidak terlepas dari dunia skrin dan teknologi. Tahukah anda, seawal usia 1 tahun, 52% kanak-kanak di Malaysia sudah mula menggunakan peranti digital. Kajian menunjukkan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah menggunakan peranti digital secara berlebihan, melebihi 2 jam sehari dan kebanyakannya untuk hiburan semata-mata. Tidak dinafikan, penggunaan gadget untuk generasi baharu dalam pendidikan adalah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan pada masa kini. Namun, terlalu awal dan terlalu lama terdedah kepada skrin boleh membawa kepada kelewatan pertuturan, masalah interaksi sosial dan gangguan tingkah laku. Hubungan kekeluargaan juga terjejas apabila komunikasi bersemuka semakin berkurangan. Berikut adalah 5 langkah mudah untuk penggunaan gadget yang lebih sihat. Pertama, hadkan masa skrin dengan maksimum 1 jam sehari untuk kanak-kanak 2 hingga 6 tahun. Kedua, tonton bersama anak dan berbincang tentang kandungan yang ditonton. Ketiga, wujudkan zon tanpa gadget di rumah seperti meja makan dan bilik tidur. Keempat, galakkan aktiviti fizikal di dalam atau luar rumah seperti membaca dan bercerita. Kelima, tunjukkan cerminan yang baik kepada anak-anak kerana anak-anak cenderung mengikuti tingkah laku yang paling hampir dengan mereka. Hakikatnya, kepentingan dunia digital tidak boleh dinafikan dalam era teknologi maklumat masa kini. Gadget hanyalah alat. Kasih sayang, perhatian dan komunikasi adalah kunci utama membesarkan anak yang seimbang.